Okey, ini kiriman daripada Shani. Shani berkongsi peristiwa. Dan saudara, kalau anda rasa segan, takut, boleh mungkin perlahankan suara radio anda. Tapi tetap MJ12 akan Casey teruskan. Jam 12. Hari Khamis, malam Jumaat. Hujan begitu lebat di kawasan rumah saya, iaitu di kawasan Punggol. Arwah makcik saya baru saja meninggal dunia sehari yang lalu di rumah kami di Punggol. Makcik saya, upacara pengkebumian diadakan di sebuah pusara di Singapura. Makcik saya hidup sebatang kara, tidak ada cahaya mata, dan dia meninggal dunia di hospital. Jasad arwah dibawa pulang ke rumah kami di Punggol, kerana rumahnya agak kecil untuk menampung para saudara mara, rakan-rakan yang datang untuk menziarahi arwah buat kali terakhir. Jadi sehari selepas makcik meninggal dunia, ketika makcik berada di dalam rumah kami, sebelum jasadnya dibawa ke tanah perkuburan, bayangkan pendengar Ria 897, katanya di sini saya dah dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena, kata Shani. Tapi saya tidak beritahu sesiapa jua, saya hanya pendam perasaan itu pada diri saya. Sebab apabila makcik jasadnya diletakkan di dalam bilik di atas katil, mereka yang datang keluar masuk bilik, ada yang duduk membaca Yasin, ada yang dah baca akan balik, ada yang masuk seketika untuk membuka kain batik lepas yang digunakan oleh arwah makcik saya yang terbaring. Dia buka kain batik lepas bahagian muka, melihat wajah arwah buat kali terakhir. Ada yang cium dahinya dan tutup balik kain tersebut. Saya perasan dekat atas katil ada seorang perempuan yang duduk di sepanjang waktu makcik saya terbaring di atas katil. Tapi tak selalu saya nampak dia. Ada kala saya akan ternampak dia, kemudian saya pusing, dia akan hilang. Ada kalanya dia akan berada di sana untuk beberapa minit sebelum dia hilang sekali lagi. Pertama kali saya nampak, saya fikirkan itu adalah kawan makcik. Kemudian saya tertanya, kenapa pula dia duduk atas katil? Dipendekkan cerita, mungkin saya ternampak sesuatu yang lain, sepatutnya yang tidak sepatutnya saya nampak. Pendengar Mr. Jam 12, kata Shani, setelah arwah makcik dikebumikan, malam berikutnya, hujan lebat. Hari Khamis, malam Jumaat, hujan lebat selebat-lebatnya. Seperti yang saya katakan, makcik saya ni hidup sebatang kara, tak ada anak. Tidak ada anak. Hidup seorang diri. Dan saya dalam bilik. Bilik yang mana jasad makcik saya waktu itu ditempatkan adalah bilik tidur saya.
Tengah hujan lebat, baring dekat atas katil sambil waktu tu saya sedang bermain handphone. Saya sedang bermain game Candy Crush, kata beliau. Tengah main game ni Candy Crush, tiba-tiba saya dengar beberapa kali ada ketukan pada tingkap bilik saya. Saya bangun. Saya sebenarnya tak perasan bunyi tu datang dari tingkap bilik. Saya bangun dari katil. Saya tengok dekat luar, ruang tamu gelap. Ruang tamu saya gelap. Ahli keluarga semua dah masuk bilik, dah nak tidur. Saya masih belum tidur. Hujan lebat ni. Saya pun pergi dekat depan pintu rumah. Saya tengok daripada lubang pintu. Tengok dekat luar ada orang tak? Siapa pula yang ketuk Bila saya patah balik bilik, saya baring atas katil, main lagi, sambung Candy Crush. Sekali lagi kedengaran bunyi. Bunyi apa tu? Saya berdiri, nak turun dari katil, nak pergi ke depan sekali lagi. Saya dengar. Baru saya perasan bunyi itu datang daripada tingkap bilik saya, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, kata Shani apabila saya toleh ke belakang. Di luar rumah gelap. Yang pertama sebab hujan. Yang kedua dah malam dan hujan lebat. Tingkap saya basah dengan air. Jadi oleh kerana tingkap basah kena air hujan, tingkap saya ni jenis clear. Bila dah terkena air hujan, ia menjadi samar-samar, tidak kelihatan jelas. Saya tak bohong, Casey. Sumpah saya nampak wajah arwah makcik saya dekat luar tingkap dalam keadaan dikafan. Macam makhluk pocong. Dekat tingkap ni, tengah ketuk tingkap bilik saya dengan menggunakan kepalanya. Saya toleh ke belakang. Keluar pergi bilik kakak saya, kata Shani. Bilik kakak saya pintu pula dikunci. Saya buka tak boleh. Kakak. Tung, 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 tung. Kedengaran bunyi lagi. Kakak saya buka pintu. Apa dik? Kak, saya tidur dengan kakak malam ni, boleh tak kak? Kau okey tak dik? Okey kak, okey. Kakak saya masuk bilik. Saya tidur dekat bawah sebab katil kakak saya katil jenis single bed. Tidur di atas lantai beratlaskan tilam kecil. Bantal saya tak ada sebab semua dalam bilik tidur saya. Macam mana ni aku nak ambil bantal aku? Tak pakai bantal tak boleh, tak selesa, Casey. Saya nikat. Saya bangun, buka pintu bilik kakak. Perlahan-lahan jalan, jenguk dekat bilik. Tengok tingkap, tak ada orang, kosong. Hujan masih turun dengan lebat. Lari masuk dalam, capai 2 bantal dengan converter saya. Lari keluar, katanya terus masuk bilik kakak saya. Ya Allah, takutnya perasaan saya pada malam tu. Saya tidak memberitahu kisah ini kepada sesiapa. Sebab saya tahu orang tak akan percaya dan mereka akan katakan, "Alah, agaknya mimpi tak? Alah, ini semua khayalan lah." Jadi daripada saya menjadi marah sebab tidak ada orang percaya, ada baiknya saya pendam perasaan ini dan saya kongsi dengan Casey dalam Misteri Jam 12. Sememangnya saya nampak, Casey, seolah-olah seperti kelibat ataupun wajah arwah makcik dalam keadaan berkafan ketuk tingkap bilik saya dengan menggunakan kepalanya. Bayangan pendengar Ria 897, Shani dapat lihat benda yang menakutkan tu. Shani, aku datang, Shani.
jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Okey, kisah berikut ini datangnya daripada Ashura berkongsi peristiwa. Tajuk cerita yang dikirimkan kepada saya dah seram Katanya arwah ibu balik rumah. Jadi ini dikongsi sama oleh Ashura. Casey, ibu saya meninggal dunia. Pada waktu itu saya dengan ibu menetap di rumah yang sama. Saya, ibu, arwah ibu, suami dengan 2 orang anak perempuan. Saya ada 2 orang anak kembar berusia 6 tahun pada ketika itu. Bila arwah ibu meninggal, ia adalah satu saat paling sedih lah, paling sebab dalam hidup saya. Setelah dikebumikan, kami pun balik dan teruskan kehidupan macam biasa. Tetapi saya ni paling terkesan kerana ibu saya ni, arwah ibu pada waktu itu tinggal bersama dengan saya, suami dan anak. Jadi nak tak nak pun setiap kali kalau balik kerja mesti akan ternampak arwah ibu. Tengah duduk tengok TV, tengah makan dalam bilik, tengah baring, tengah tidur, tengah cuci pakaian. Jadi itu adalah satu perkara yang biasa. Setelah arwah ibu pergi, secara mendadak Casey, saya dengan 2 orang anak ni terasa terkesan sangat. Yalah, kesedihan, tapi saya tak nak tunjukkan. Nanti bila saya terlampau sedih, anak-anak nampak pun anak-anak saya walaupun usia mereka 6 tahun, mereka tahu yang saya ni sedang bersedih kerana neneknya ataupun nenek mereka telah pun meninggal dunia. Apa yang menyeramkan sangat-sangat ni, anak saya yang berusia 6 tahun, anak kembar, gadis, saya tidur dengan mereka. Sebelum ni mereka akan tidur dengan arwah ibu. Tapi oleh kerana arwah ibu dah tak ada lah, dah meninggal dunia, saya pun tak nak mereka rasa kehilangan tau. Tiba-tiba kena tidur sendiri. Saya pun beritahu suami lah, untuk beberapa minggu akan datang saya akan tidur dengan anak-anak. Suami pun izinkan. Jadi masuklah bilik mereka, tidur atas katil. Sedang mereka baring sebelah kiri kanan, salah seorang tanya, ibu, mana opah? Kata anak saya, tanya anak saya kepada saya. Dan satu lagi kata, opah kan dah tak ada. Kata anak saya seorang lagi menjelaskan pada kakak yang bertanya. Jadi pendengar Misteri Jam 12 sedang bercakap-cakap. Kemudian anak saya kata, ibu, opah kata nanti opah nak datang balik. Saya terdiam. Mana opah tak akan datang balik. Opah dah pergi. Nanti satu hari giliran kita pula akan pergi. Sekarang opah pergi dulu. Jadi opah dah pergi, tak akan kembali tau. Kemudian dia kata, tak, itu hari sebelum opah, katanya sebelum opah tidur, opah kata nanti opah datang balik, kata anak perempuan saya. Jadi saya katakan opahnya bukan mati, sebabnya mereka pun tak pasti mati itu apa. Mungkin pada waktu itu saya beritahu opah sedang tidur. Jadi katanya ketika opah sebelum tidur, opah panggil mereka dan opah kata, opah nak tidur. Nanti opah kalau keluar rumah, opah balik Anak saya dua-dua kata nanti opah datang balik. Opah kata. Saya pun kata tak adalah, opah tak datang balik Tidur. Akhirnya mereka dua tidur. Kemudian saya yang tak boleh tidur, Casey. Kerana apa, Casey? Apabila saya ni bangun pergi tandas, buang air kecil, datang balik, jalan sampai depan pintu bilik, alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak seperti kelibat sesuatu yang berbungkus seperti makhluk pocong yang ada di jendela bilik arwah ibu yang tidur dengan 2 orang anak saya. Jadi tengah jalan daripada dapur minum air, saya jalan sampai depan pintu bilik. Saya berdiri terperanjat bila tengok tingkap kelihatan seperti apa yang disebutkan tadi. Ya Allah, Casey, saya terus tengok lain, saya diamkan diri, kemudian duduk dekat hujung katil. Sambil tu saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya baca kata beliau. Sedang saya baca ni,
anak perempuan saya satu datang dekat bahu sebelah kiri. Saya nampak ada orang sebelah kiri Katanya begini, Mama takut. Kenapa cakap macam tu? Mama tak takut. Mama tengah baca doa, tengah baca surah, kata saya kepada anak. Mama takut ke? Mama tak takut. Mama, Nenek cakap Nenek nak masuk. Bila saya toleh ke belakang nak marah anak ni, nak marah, kata, pukul berapa ni? Pergi tidur. Saya toleh, kedua-dua anak saya sebelah kiri dengan kanan sedang nyenyak tidur, Casey. Casey, saya berbual dengan siapa tadi? Anak aku tidur. Saya tengok tingkap, dah tak ada benda tu lagi. Saya kesut. Pergi ke tengah-tengah antara anak saya sebelah kiri dengan kanan. Miringkan tubuh, saya minta maaf pada anak saya yang dekat belakang tu. Saya terpaksa miring dan pandang ke arah lain, tidak ke arah tingkap, sebab terperanjat Casey. Saya dengar bila sedang membaca surah, anak saya kata, Mama takut. Tak takut. Kenapa Mama takut? Mama, Nenek kata Nenek nak masuk. Allah, Casey, itulah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Baik, pendengar Ria 897. Berikut ini ingin saya kongsi sama. Ini datang daripada Kak Ramlah yang ketengahkan pengalaman peristiwa yang dialami oleh beliau. Dan kata Kak Ramlah, Casey, mohon maaf, pertama sekali kakak nak kongsi pengalaman peribadi dan bukan untuk nak cakap tentang jiran, tidak sama sekali. Tetapi ini juga melibatkan jiran yang mana kakak tak nak sebutlah siapakah jiran kakak. Jadi kata Kak Ramlah, begini kisahnya. Kakak dengan jiran hidup sebagai jiran ni dah bertahun lamanya. Jadi bila ibunya meninggal dunia, kakak antara yang pertama dapat tahu. Dari hospital tu dibawa kembali jasadnya untuk dimandikan, untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Dan pendengar Misteri Jam 12 katanya di sini, kata Kak Ramlah, setelah ibu meninggal dunia, dah habis proses lah, mandi, kemudian proses untuk menguruskan jenazah, kemudian ditanam dan sebagainya. Bila balik rumah, dalam rumah tu ada seorang pembantu rumah yang menjaga arwah ibu yang dah pun meninggal dunia. Dan sekarang pembantu tu pada waktu malam, kakak ni dengan suami tengah duduk tengok TV dekat ruang tamu. Tiba-tiba kakak dengar suara dari rumah sebelah yang mengganggu kakak dengan suami. Anda bayangkan pendengar Ria, dengar suara melirit panjang, membuat kakak dengan suami rasa takut sangat. Rupa-rupanya pembantu rumah ni terkena rasukan. Setelah dikebumikan, dia balik, dia diam tak layan. Tiba-tiba bila terdengar sesuatu, iaitu laungan azan. Kakak ingat lagi, waktu itu kedengaran laungan azan. Pembantu rumah jadi tak betul, terus membuat suara panjang melirit. Pendengar Misteri Jam 12, tak apa, kakak dengan suami pun ialah sebagai seorang jiran yang kenal dan hidup berjiran bertahun lamanya, pergi rumah sebelah. Pintu ditutup, kakak ketuk. Hana, buka pintu. Oh, Kak Ramlah, ada apa? Tadi kakak dengar suara pembantunya agaknya sedang menangis dalam keadaan ketakutan. Oh, tak ada apa-apa lah Kak, tak ada apa-apa.
Jadi kami pun, kakak dengan suami pun, okeylah, mungkin mereka tak nak beritahu, nak rahsiakan. Kembali ke dalam rumah, tutup pintu, tutup TV, masuk dalam bilik nak tidur. Tengah baring atas katil, Casey. Tengah baring atas katil. Ini lumrah manusia. Bila kita cakap jangan tengok, kita akan tengok. Seperti contoh. Kau jangan tengok sebelah kiri kau. Ada lelaki tu, dia pakai baju kelakar. Kawan cakap jangan tengok, tetapi anda tetap akan toleh dan tengok. Begitulah. Pada malam itu setelah pergi rumah jiran, cuba tanya, nak beri pertolongan, mungkin mereka rasa tak sedap hati. Balik ke rumah, masuk dalam bilik, tengah baring atas katil, suami miringkan badan. Betul-betul mulutnya dekat telinga kakak. Jangan tengok cermin, jangan tengok tingkap. Jadi bila suami cakap macam tu berbisik, kakak pun toleh mendongak ke atas, tengok cermin. Alangkah terperanjatnya bila kakak tengok tingkap cermin kakak. Casey, kakak kenal dengan jiran sebelah. Dah macam saudara, Casey. Nak-nak mak, arwah mak mereka yang telah pun meninggal dunia. Kakak nampak dekat tingkap wajah arwah mak jiran sebelah, siap dengan berkafan, hidung disumbat kapas, muka yang kakak nampak ni pucat lesi. Dan dari situlah kakak terperanjat. Terperanjat kakak dibuatnya sebab ternampak arwah makcik dekat tingkap Casey. Kakak terus toleh badan, pusing, miring, tengok lain. Konon-konon menyanyi untuk tenangkan diri yang sedang takut, Casey, katanya Kak Ramlah. Sekarang baru kakak tahu perasaan pembantu apabila mungkin pada waktu itu dia terkena rasukan yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi anda bayangkan mendengar ia. Malam-malam hari terdengar bunyi suara pembantu rumah. Kemungkinan seperti ini. Rupa-rupanya itu adalah perkara yang benar, tuan-tuan dan puan-puan. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Kita kembali pada Misteri Jam 12, saudara. Pengalaman yang diceritakan ini anda bayangkan. Ini berkenaan dengan seorang pendengar dan apa yang diceritakan di sini adalah sesuatu perkara yang berlaku pada dirinya dan pengalaman yang tak dapat beliau lupakan. Makciknya meninggal dunia, makciknya nak serahkan sesuatu kepada dirinya tetapi dia tak nak ambil. Pakcik-pakciknya pun kata jangan ambil dan ramai orang kata jangan. Jadi inilah kisah Nisa. Kisahnya panjang, ceritakan tentang makciknya sebelum ini. Saya tak perlulah baca lebih lanjut tentang apa yang makciknya lakukan, ya. Baik, terima kasih atas kiriman ini. Saya gunakan nama Nisa lah. Nisa menceritakan peristiwa yang menghantui beliau. Dan kisah ini bila dia katakan dia tak nak ambil, anda bayangkanlah makciknya dalam keadaan sakit tenat terbaring dalam bilik. Nisa, sini Nisa, sini. Ya cik, ada apa cik? Ataupun di sini dipanggil Busu lah. Guna nama beliau gunakan Busu, makcik beliau. Ya Busu, ada apa Busu? Nisa, tolong Busu Nisa. Busu dah tak larat lagi Nisa. Busu nak kasih Nisa hidup senang.
Nisa tolonglah jagakan dia. Boleh tak Nisa? Jaga apa, Busu? Busu jaga apa? Belum sempat habis bercakap, ayah saya masuk ke dalam dengan Pak Long. Sudah, engkau jangan nak membinasakan hidup anak saudaraku, kata Pak Long. Abang Man, tolonglah saya Abang Man. Saya nak kasih Nisa ni. Saya dah tak boleh tahan Abang Man. Sakit Abang Man. Tolonglah saya Abang Man. Tolonglah. Sudah, engkau jangan nak porak-perandakan hidup anak saudaraku. Nisa, keluar dari bilik. Ingat kalau Busu nak kasih kau barang, kau jangan cakap kau nak. Aku tak nak tengok kau masuk dalam bilik ni sorang-sorang dengan Busu. Kemudian saya tak tahu apa yang berlaku, Casey. Saya keluar dari bilik dan masih tertanya-tanya pada waktu itu, apa yang Busu nak kasih? Kalau dia kasih saya dan ia akan meringankan sakitnya, mengapa tidak? Saya nyaris-nyaris katakan yang saya boleh terima. Dipendekkan cerita pendengar ya. Saya mohon maaf pada Nisa kalau sedang mendengar. Saya terus masuk ke bab yang mana seperti kita dah tahulah jalan ceritanya sedikit yang mana makcik nak beri sesuatu dan masuk dalam tu adalah cerita-cerita yang ditulis di sini yang saya rasa tak perlulah saya kongsi sama. Dan kita terus masuk ke bab. Setelah lebih kurang beberapa minggu kemudian, makcik mengalami sakit tenat yang teramat sangat. Nisa dengan ayah, adik-beradik yang lain datang menziarahi. Sampaikan satu hari, waktu itu waktu maghrib, sejurus selepas azan maghrib yang berkumandang dalam rumah. Bayangkan pendengar harapan 97 FM. Jadi ramai orang berada dalam rumah, termasuk saya, kata Nisa. Kemudian saya masuk dalam bilik makcik dengan abah saya, dengan bapa saya di dalam bilik. Makcik pun dengan Alung saya, dan seorang lagi pakcik merupakan kawan Alung yang ingin membantu mengubati makcik saya ataupun Busu saya. Tengah baring selepas azan maghrib, dia pun baca dan baca dan baca. Dipendekkan cerita, makcik saya pada ketika itu, inilah yang dia katakan pada saya, Casey. Sakitnya aku, ya Allah, tolonglah. Tolonglah ya Allah. Bayangkan pendengar ya, makcik saya dalam keadaan nazak. Dah beberapa hari dia macam tu, tetapi malam tu paling teruk sangat-sangat. Kemudian dia kata, Nisa, kau tak nak ambil? Aku nak kasih kau barang ni, Nisa. Tolonglah, Nisa. Nisa, besok malam aku datang cari kau, Nisa. Dan terus makcik saya meninggal dunia, Casey. Anda bayangkan, pendengar Ria 897 FM. Selepas itu diuruskan jenazah. Keesokan hari dikebumikan. Saya masih teringat-ingat lagi. Pak Long nasihatkan bapa saya. Begitu juga dengan kawan Pak Long menasihatkan bapa saya. Dia tanya pada bapa saya, Nisa dekat rumah tidur dengan siapa? Bapa saya kata tidur seorang. Kemudian pakcik itulah kawan pada Pak Long. Tak ada adik-beradik ke? Saya memang tak ada adik-beradik, Casey. Saya anak sulung, anak yang pertama dan anak yang terakhirlah dalam keluarga ini. Dan kemudian pakcik itu kata kalau boleh Nisa tidurlah dengan ibunya pada malam ni. Ya, jangan biarkan dia tidur seorang diri. Ingat tau. Jadi balik rumah, malam tidur, ibu dengan saya tidur sekatil dalam bilik. Abah saya tidur dalam bilik saya di atas katil saya. Yalah, takkan abah nak tidur sekatil dengan saya dengan ibu. Saya pun dah dewasa, Casey. Tengah tidur dengan ibu, tiba-tiba
First kali saya dengar bunyi macam orang campak goli dekat tingkap. Rumah saya ni tingkat 8 Casey Bunyi orang nampak tek tek campak goli beberapa kali. Saya buka mata tengok tingkap, tak ada orang. Ibu saya dah tidur, abah saya pun rasa dah tidur. Saya ni tak boleh tidur, teringatkan apa yang dikatakan oleh arwah busu saya. Baring lagi, baring miring kiri, miring kanan. Kemudian Casey, malam-malam hari saya dengar bunyi seolah-olah seperti bunyi burung hantu, Casey. Saya terdiam seketika. Tengok wajah ibu, nak kejut tak nak ni. Tengok tingkap, tak apalah. Pendengar Ria 897 FM. Itu malam pertama. Keesokan harinya, alhamdulillah, dah lepas dah. Dah tak ada gangguan lagi lah. Sebab busu kata, malam aku datang kacang kau. Gangguannya hanya setakat dengar bunyi goli orang campak dekat tingkap dengan bunyi seperti burung hantu pada waktu malam. Jadi bapak saya pun tengok tak ada apa-apa gangguan. Kita tidur macam biasa. Malam yang kedua, bapak tidur dengan mak dalam bilik, saya balik bilik saya, tidur dekat atas katil. Casey, itulah satu kesilapan besar dalam hidup saya yang saya lakukan. Tengah tidur Casey, bapak saya tidur, mak saya tidur, tengah baring dekat tingkap bilik. Apa benda tu? Saya tengok, mula-mula nampak sikit. Kemudian makin jelas. Casey, nak tahu tak saya nampak? Arwah busu saya dalam keadaan berkafan. Nampak wajahnya dekat tingkap bilik, Casey. Dan saya dengar dia bercakap, "Nisa, busu datang, Nisa. Nisa, busu datang, Nisa." Casey, dia berkafan nampak wajahnya bahagian sedikit atas dari dada ke atas terapung-apung dekat tingkap bilik. Kemudian dia ketuk tingkap bilik dengan kepala. Tek, 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 tek. "Nisa, busu datang, Nisa." Saya terpekik, terus pingsan. Tahu-tahu saya sedar, bapak, mak, Pak Long dengan kawan Pak Long berada dalam rumah saya. Dipelitkan cerita bila ditanya, kenapa saya tidur seorang diri, bapak saya pun menjawab, "Abang cakap untuk malam semalam. Tak tahu pula benda ni akan melirit sampai hari ni." Alung saya giling kepala. Janganlah setakat 1 hari aja. Kalau boleh, untuk beberapa minggu ni lah. Benda ni susah kita nak halau. Casey, walaupun dah lama perkara ini berlaku, tapi dapat saya bayangkan arwah makcik dalam keadaan berkafan ketuk tingkap bilik dengan kepalanya, Casey. "Nisa, buka tingkap, Nisa." Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Okey, ini kiriman daripada Zura. Katanya, Casey, boleh kongsi pengalaman yang ringkas ini. Beliau menceritakan arwah mak tinggal dengan beliau, ya, arwah ibu ataupun mak kepada Zura ni tinggal bersama dengan dia. Arwah dah meninggal dunia dan rumah tu didiami oleh Zura, suami dan juga 2 orang anak. Anak saya seorang ni sering kali saya dapat lihat tidur di bilik arwah neneknya. Sering kali. Jadi dia memang sayang dan rapat dengan nenek.
Selepas arwah nenek meninggal, dia kerap kali bertanya dia panggil neneknya Ning, mana Ning. Dan saya hanya beritahu Ning tak ada kat sini, Ning tempat lain. Dan kemudian dia akan tanya lagi, mana Ning. Saya akan ulang yang sama. Jadi pada satu hari, saya keluar dari bilik nak tengok anak saya dalam biliknya lah. Seorang anak ada, seorang lagi tak ada isi. Saya naik terperanjat. Toleh kiri, toleh kanan, cari mana anakku ni. Rupa-rupanya dia tidur dekat atas katil arwah nenek dia. Dalam hati ni tengok melihat anak saya yang kecil ni rasa sebab sangat. Sebab dia rindu dan sayangkan nenek. Biasalah Casey, saya dengan suami bekerja 24 jam bekerja. Jadi masa untuk anak tu agak berkurangan. Bukan tak ada, tapi berkurangan. Dari situlah dia sayang dan katanya rapat dengan arwah mak ataupun neneknya. Apa yang terjadi pendengar Ria 897 FM? Inilah yang diceritakan. Malam kedua, tengok anak tengah tidur, nampak lagi satu. Anak saya ni yang sama dekat atas katil nenek. Sampaikan keesokan hari saya tanya selepas 2 kali nampak. Saya tanya pada anak saya, Zikri, kenapa Zikri tidur dalam bilik nenek? Kenapa? Lain kali jangan pergi bilik nenek lagi Anak saya pun menjawab, tak Mama. Nenek datang kejut Zikri, suruh tidur dengan nenek. Saya terdiam. Zikri, nenek kan tak ada kat sini. Nenek kan tempat lain. Nenek belum balik lagi tau. Ya Mama. Nenek datang kejutkan Zikri, katanya tidur dengan nenek dekat sebelah. Sekarang masalahnya Casey, saya tak tahu nak biarkan supaya terubat rindunya ataupun ambil tindakan kunci bilik arwah mak, jangan kasih dia masuk lagi. Apa yang perlu saya buat? Boleh tanya tak para pendengar Misteri Jam 12? Terima kasih Casey. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Saudara pendengar Ria 897, saya terima kiriman email. Ini kisah berkenaan dengan lagu. Ini adalah lagu yang dikirimkan pada saya dan saya dikatakan Casey kalau boleh jangan putarkan lagu ini on air, hanya untuk Casey dengar dan boleh Casey nyanyikan semula sedikit lah sebagai contoh kepada para pendengar. Jadi saya akan nyanyikan sedikit apa yang saya dengar, tapi tak semua. Bila dengar lagu ni pun agak seram sedikit, meremang rumah Jadi apa yang berlaku, pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Mel, beliau berkongsi kejadian ini berlaku 5 tahun yang lalu. Waktu itu katanya 5 tahun yang lalu tu setelah nenek meninggal dunia. Tapi sebelum tu katanya nenek saya ni, kata Mel, suka menyanyikan lagu berikut ini untuk cucu-cucunya yang masih kecil. Dia nyanyi untuk cicit, nyanyi kalau yalah datang ke rumah. Dan dalam rumah nenek saya, kata Mel, ada tempat buai, gantung buai budak-budak. Memang tempat gantung tu tak pernah dibuka. Nanti kalau ada cucu atau cicit datang yang masih kecil lah, dia akan gantung tempat buai tu, dia akan letak cucu, dia akan duduk dalam bilik, dia akan menyanyi. Lagu yang dinyanyikan ni, kalau boleh saya nyanyikan sedikit takut nanti pula ternyanyi penuh Bunyi dia macam ni. Anda bayangkan dia sedang letakkan cucu ataupun cicitnya di buai, kemudian dia hayun buai tu, dia enjut buai tu sambil dia menyanyi. Ini audio rakaman suara neneknya yang saya tak dibenarkan untuk keudarakan. Saya cuba bunyikan. Di-da, di-da, di-da-da, cucuku kini sudahlah besar, sudahlah besar. Di-da, di-da, di-da-da.
Jadi saudara pendengar Ria 897, itu contoh kalau sedang mendengar. Setelah Nini meninggal dunia, lagu itu menghantui kami sekeluarga. Malam-malam tengah tidur, dalam bilik Nini tidak ada orang berani tidur dan take over bilik nenek saya. Semua takut. Tengah duduk dekat ruang tamu sorang-sorang, nanti nampak seolah-olah susuk tubuh arwah sedang duduk dekat atas lantai. Tangan sedang pegang sesuatu di hadapan macam buai. Dengar dengan jelas suara arwah menyanyikan lagu yang sama. Cucuku sudah besar. Kata Mel, saya beberapa kali nampak susuk tubuh arwah. Nampak beberapa kali susuk tubuh arwah yang berada betul-betul dekat dalam bilik, tengah duduk bilik yang gelap. Setelah penampakan berlaku beberapa kali, saya, katanya di sini, dah tak berani matikan lampu. Lampu bilik arwah sentiasa dihidupkan. Menjadi takut pula. Kita semua pernah dengar alunan suara yang sama dalam rumah kami. Bila tengah tidur, nanti kadang-kadang terdengar bunyi suara arwah nenek menyanyikan lagu yang sering kali dinyanyikan. Itu adalah alunan lagu favourite nenek saya, Casey. Pernah sekali saya sedang duduk dekat rumah seorang diri, kata Mel. Dekat meja makan, tengah duduk, dining table. Lalu waktu tu saya rasa macam ada sesuatu dekat bawah meja tau. Saya macam tertendang sesuatu. Apabila saya nak menjenguk dekat bawah, saya nampak seolah-olah serupa macam arwah nenek sedang menyangkung bawah meja. Bila saya berdiri dengan begitu pantas, lutut saya terketuk pada meja sampai naik bengkak. Saya paksa diri saya jalan keluar daripada rumah, berdiri dekat luar dan menantikan ahli keluarga yang lain untuk pulang ke rumah. Gangguan arwah dalam rumah berterusan sebenarnya untuk beberapa bulan. Memang menyeramkan. Sampai ke saat ini, kalau Casey dengar lagu yang saya kirimkan, itulah suara arwah nenek. Tapi Casey tolong jangan putarkan on air. Casey dengar dan Casey cuba nyanyikan. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Mel. Cucuku sudah besar. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Okey, yang ini kiriman berikut ini adalah daripada Nur Ashikin. Nur Ashikin kata, Assalamualaikum Casey, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ceritakan ini satu kisah yang kisah peribadi lah, kata Nur Ashikin. Begini kisahnya, tetapi alhamdulillah sekarang dah bebas daripada apa yang bakal saya kongsi bersama. Daripada saya kecil sampailah usia saya 16 tahun, saya kerap kali dikunjungi oleh adik-beradik kembar saya.
Bila dikatakan oleh Nur Ashikin, bila saya katakan adik-beradik kembar ni, sememangnya saya ada seorang adik-beradik kembar, lahir pada waktu yang sama. Tetapi adik-beradik kembar saya ni meninggal dunia hanya setelah beberapa hari dilahirkan. Bila dilahirkan, saya ni dibenarkan pulang ke rumah. Kembar saya tidak dibenarkan pulang ke rumah kerana ada komplikasi. Dan pada waktu itu adalah waktu paling sukar untuk ibu saya. Dan akhirnya dipendekkan cerita, adik-beradik kembar saya meninggal dunia. Tapi apa yang berlaku, saya seringkali kalau saya dalam keadaan sedih, saya dalam keadaan fikiran yang kusut, yang sedih, terganggu fikiran saya, akan datang adik-beradik kembar saya. Datang untuk menemani saya. Tapi Casey, hanya ketika saya sedih. Kalau saya happy, gembira, dalam keadaan yang tidak ada masalah, dia tak akan muncul. Tapi dalam saya kadang-kadang tengah duduk dalam bilik, saya bergaduh dengan ibu ke, saya ada masalah, saya akan duduk berfikir panjang, duduk termenung, dia akan datang, Casey. Perkara ini dah berlaku banyak kali. Dan malah saya tak takut dengan kehadiran adik-beradik kembar saya ni. Ia datang menghampiri saya. Dia akan berdiri dekat sebelah, dia akan duduk sebelah saya, dia akan baring sebelah saya. Adik-beradik kembar. Saya tak pernah nampak wajahnya, tidak pernah nampak. Sebab dalam keadaan sedih tak pernah terfikir tentang takut, tak pernah terfikir tentang apa yang sedang berlaku. Saya hanya fikirkan tentang nasib saya dan masalah saya saja pada waktu itu. Dia akan datang, dia duduk tepi saya, dia sandah tubuhnya pada saya. Ia membuat saya rasa lebih semangat lagi. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi, perkara ini berlaku setiap kali saya sedih, setiap kali saya mempunyai masalah, dia akan datang menghampiri saya. Tidak pernah bercakap, saya pun tak pernah pandang wajah, tapi saya tahu dia ada bersama dengan saya. Sampaikan pada usia saya 16 tahun, dia hilang dan tidak lagi menjelma dalam kehidupan saya. Barulah pada waktu itu saya sedar, bila saya menangis, saya sedih, dia mesti datang. Pada waktu itu bila dia tak timbul-timbul, saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Akhirnya dipendekkan cerita, perkara ini saya beritahulah. Akhirnya saya dedarkan pengalaman misteri ini kepada keluarga saya. Mereka terperanjat dan memberitahu itu kemungkinan, ini diceritakan oleh bapa saya sendiri, itu kemungkinan adalah adik-beradik kembar saya yang datang untuk tenangkan saya. Sebab seperti yang dikatakan tadi, adik-beradik kembar saya meninggal dunia bila berada di hospital kerana ada komplikasi. Pendengar Misteri Jam 12. Sampai ke saat ini saya rindu kehadiran dia. Casey, saya nak bertanya pada para pendengar. Adakah ini satu kesalahan apabila saya mengatakan yang saya rindu dengan adik-beradik kembar saya yang sering datang menjenguk saya ketika saya sedih? Adakah salah kalau saya minta dia datang dan muncul kembali dalam hidup saya, Casey? Boleh tolong jelaskan? Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Yang ini daripada Melissa katanya. Assalamualaikum Casey dan Razi. Waalaikumsalam. Salam kenal kepada anda berdua. Saya pendengar MJ12 yang baru dan ingin berkongsi kisah yang pendek saja. Ini berlaku di rumah saya di Shah Alam Section 7. Wow. Oh, mana tu Di Shah Alam lah Shah Alam Section 7. Section tahu? 7. Shah Alam ni dia macam section. Oh, SEK. SEK 7 section, lah. Section 7, Section 12. Ya. Tahu Ya, tahu. Baguslah. Kita dah boleh jadi orang Shah Alam Boleh, tak ada masalah. Jadi kata Melissa, saya waktu tu saya tinggal rumah ni dengan roommate. Ada 3 orang roommate
Jadi 2 roommate saya tidak ada di rumah. Mereka dah balik kampung. Sebab itu merupakan cuti semester. Okey. Saya tak balik kampung sebab ibu dengan abah saya menunaikan ibadah umrah. Jadi kalau balik pun tak ada purpose. Dan teman saya satu ni memang jenis yang tak suka balik. Oh. Jarang-jarang balik lah. Jadi dalam rumah yang disewa tu cuma tinggal 2 orang. Sebelum ni ada 4 orang lah. 3 cabur dia 1, 4 orang. Jadi 2 balik kampung. Dia dengan temannya berada di dalam flat ni. Saya pula kata beliau di sini jenis yang tidak seperti teman saya yang satu lagi. Kaki keluar malam, pergi kelab-kelab dan akan balik lewat pagi. Dan saya ni kalau keluar hangout dengan kawan-kawan, katanya sekadar minum minuman kopi ke teh ke, makan prata, nasi lemak. Jadi dan kita akan berborak-borak lah ataupun berbual-bual dan akan balik lah. Jadi ada kalanya saya malas, saya duduk rumah dan saya akan baca buku. Saya gemar membaca buku, katanya Melissa. Apa yang berlaku satu malam tu di mana teman saya yang kaki havoc ni keluar, saya tahu, saya dah memang expect dia untuk balik lewat. Jadi waktu tu sekitar jam 1 pagi. Saya pun tengah baca buku dan mengantuk. Tiba-tiba kata beliau terdengar ni ada music sikit lah Okay. Saya terdengar bunyi orang buka pintu. Toleh belakang, teman katanya roommate dia baru balik. 1 lebih pagi, terperanjat. Selalunya lewat pagi, pukul 3 lebih, pukul 4, kadang-kadang nak dekat subuh baru balik. Ini 1 lebih pagi dah balik. Saya toleh, awal kau balik hari ni? Dia tak layan. Dia terus masuk biliknya. Okeylah, mungkin dia tengah marah ke, ataupun dia sedang fikiran tak menentu. Saya terus baca buku dan baca. Tiba-tiba apa yang berlaku, saya dapat panggilan telefon. Mengatakan teman saya dan rakannya kemalangan jalan raya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang nak balik rumah tu, dia terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dan dia mati di tempat kejadian sebab kenderaan yang dipandu terbalik. Sampaikan dia tercampak dari kenderaan. Kata beliau, bila saya mendapat berita tersebut, saya tergamam dan terperanjat. Saya letak telefon, saya tak percaya. Saya bangun, pergi ke bilik, tolak pintu. Dalam bilik tu langsung tidak ada orang. Baru saya percaya itu berita benar. Dan mungkin niat dia memang nak balik sangat-sangat. Tapi dia tak sampai. Yang sampai adalah Corinnya sampai ke rumah. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Pengalaman yang ingin saya ceritakan pada tengah malam ini datang daripada seorang ibu. Kisah ini pada pandangan saya sedih daripada seram. Namanya Kak Yati. Anak sulung kakak. Meninggal dunia pada usia 5 tahun Casey. Anak sulung anak pertama meninggal dunia pada usia 5 tahun. Kakak tak boleh lupakan waktu dia pergi meninggalkan kami sekeluarga. Anak lelaki demam panas sampai membawa maut. Dipendekkan cerita, makan berbulan. Kakak menangis, tak boleh kawal emosi. Teringatkan anak yang pertama.
Selepas arwah dikebumikan, kakak dekat rumah tak boleh bercakap. Duduk dekat bilik anak, tidur dekat bilik anak yang dah meninggal dunia pada waktu itu. Menangis tak henti-henti. Teringatkan anak. Kenapa dia pergi dulu? Kenapa bukan kakak? Suami cuba pujuk, tapi memang suami pun sedih. Yelah, nak dibandingkan emosi lelaki dengan wanita ni berbeza, Casey. Pada waktu itu tidak ada orang pun yang boleh membuat kakak tenang dan melembutkan hati kakak, kecuali anak yang mati hidup balik. Untuk beberapa bulan, Casey, kakak tak tidur dalam bilik dengan suami. Kakak ni suri rumah sepenuh masa pada waktu itu. Tidur dalam bilik anak, semua bersama dengan kakak buat dalam bilik anak. Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pakaian-pakaian anak kakak yang dah kotor, kakak tak cuci, kakak simpan. Bau, kakak peluk, mengenangkan anak kakak pada waktu itu yang berusia 5 tahun. Sampaikan satu tahap yang kakak rasa anak kakak belum meninggal, yang kakak rasa anak kakak ada dalam rumah. Malam-malam hari selalu dia datang. Anak kakak, anak lelaki sulung, dia datang. Mama, Mama, Mama. Irfan, anak Mama, sini. Tidur sini dengan Mama, tidur dengan Mama. Saat anak kakak datang, paling gembira dalam hidup. Badan kakak semakin susut sebab dah tak lalu nak makan. Tapi setelah anak kakak kononnya datang balik dengan kakak, bayangkan, Casey, arwah anak kakak ni usia 5 tahun. Dia ni suka sangat makan bubur ayam. Kakak kan kata dah lama kakak tak masak, dah lama tak layan suami, sebab kakak tak boleh terima hakikatnya anak pergi dulu sebelum kakak dengan suami. Hanya selepas 2 minggu kakak kemurungan, keadaan kakak semakin pulih, tapi tetap tidur dalam bilik arwah anak. Waktu itu anak kakak seorang je. Bangun pagi, suami nampak kakak dah mandi, siap-siap. Suami terperanjat. Isteri aku dah pulih agaknya. Sayang, ni siap-siap nak pergi mana ni? Oh, saya nak pergi pasar, bang. Pasar? Alhamdulillah. Dah lama juga abang tak rasa masakan sayang. Masak apa hari ni? Saya nak masak bubur ayam. Saya terasa nak makan bubur ayam. Suami tahu itu adalah makanan kegemaran anak kami. Iya ke? Bolehlah, tak apalah, bubur ayam pun jadi saya yang masak. Jangan lupa beli cili padi, Kakak keluar, Casey. Beli bahan-bahan untuk anak. Masak. Balik kerja, suami makan. Suami nak tambah, "Bang, jangan kasi habis, bang. Nanti Irfan nak makan." Kakak terdiam. Tercakap Irfan nak makan. Suami pusing. "Awak ni sudahlah. Dah ditakdirkan Irfan pergi dulu." Pendengar Ria 897. Bila suami dah tidur waktu malam, kakak masuk dapur, bawa mangkuk Irfan, letak bubur di dalam, katanya. Pergi dekat bilik Irfan, tutup pintu. Tunggu, mata terkebil-kebil mengantuk ni. Terkebil sampai tertidur.
Bila kakak tertidur, lazimnya Irfan akan datang. Mama, Irfan datang, Mama. Mama. Irfan. Ni Mama ada buat bubur. Irfan suka makan bubur ayam kan? Sini cepat. Mama suapkan. Casey, macam betul tau Casey, pada waktu itu Irfan datang, kakak dapat rasakan kakak suap dia makan habis satu mangkuk. Sampaikan gitu sekali kak dan kakak. Setiap malam kakak akan berada di rumah. Suami ajak keluar, suami ajak pesana, tak boleh. Tak ada mood Casey sebab tak ada anak. Malam-malam hari tidur atas katil, peluk anak kakak. Pendengar Misteri Jam 12, perkara ini berlaku untuk beberapa bulan. Sampaikan suami, ibu kakak, ibu mertua berjumpa, duduk sepakat antara satu sama lain. Akhirnya setelah berbulan-bulan kakak masih belum pulih, mereka dapatkan khidmat seorang pakar. Kakak pada waktu itu, fikiran kakak dah dikuasai oleh makhluk jin. Kakak dah tak boleh fikir macam orang biasa. Kakak ingat, malam aku nak jumpa anak aku, malam anak aku akan datang, malam anak aku akan balik. Casey, bila kakak dirawat, pakar tu bercakap dengan kakak, anak awak sebenarnya dah meninggal. Ini hakikatnya, tolong terima. Kakak cakap, tak, kau jangan bohong. Kau jangan bohong dengan aku. Anak aku setiap malam datang jumpa aku. Kau siapa? Apa kau datang sibuk-sibuk dekat rumah aku? Abang, ni siapa ni bang? Ni siapa bang? Sudahlah sayang, Irfan dah lama meninggal. Irfan tak meninggal bang, Irfan ada. Abang mana tahu, abang tidur dalam bilik abang 24 jam. Irfan tu anak kita bang. Malam-malam dia datang dalam bilik saya ni tau. Tidur dengan saya. Bubur tu saya masak, hari-hari saya masak bubur. Betul Casey. Sejak saya sedar saya masak, setelah saya tak masak, dah lama tak masak, saya beritahu suami nak pergi pasar nak masak. Hari tu yang saya masak, sampai setiap hari-hari yang lain, bubur ayam saya masak, tak ada lauk lain. Suami akhirnya tahu yang kakak belum lagi pulih. Bubur ayam, tak ada benda lain. Dipendekkan cerita, kakak dirawat, rawat, dan pakar itu memberitahu kalau boleh jangan biarkan kakak duduk dalam rumah setelah dirawat. Bilik Irfan, pakaian, apa jua simpan. Kalau tak nak buang sayang kenangan, simpan dalam kotak. Katil tukar cadar, katil tolak dan alihkan ke tempat yang lain, supaya kakak tidak terbayang-bayang terfikir-fikir. Apa jua mainan-mainan anak semua, kalau boleh simpan, kalau tidak kasih orang atau buang. Sementara itu, kakak disuruh tinggal dengan mak kakak, sementara suami duduk dalam rumah dan bersihkan dan buat apa yang patut. Casey, bila kakak bertanya dengan pakar, kakak ni sebenarnya dah terkena gangguan jin. Apabila seseorang dalam keadaan kemurungan, dalam keadaan hati yang tak tenang, terganggu emosi, makhluk jin akan datang menghampiri dan mengambil kesempatan atas situasi yang dimaksudkan. Jadi itulah hakikatnya. Sekarang ini, walaupun dah lama berlalu perkara ini, kakak pun ada 3 lagi orang cahaya mata. Kakak masih ingat dengan anak sulung yang bernama Muhammad Irfan. Kalau yang sedang mendengar, bolehlah sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Muhammad Irfan bin Safaruddin. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Casey. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar. Kalau takut jangan.